Usus tak sihat, ini tanda-tandanya. Simpan video ini untuk rujukan kemudian hari. Kalau lepas makan kau selalu kembung, banyak angin, cepat mengantuk atau rasa brain fog, itu bukan sebab kau malas atau tua awal. Itu tanda sistem penghadaman kau penat. Najis pula jadi lembik, berbau kuat, berminyak, susah flush. Itu antara tanda paling jujur yang badan beritahu. Puncanya selalunya bukan makanan semata-mata tapi cara kita hidup. Makan laju, stres masa makan, gula berlebihan, usus tak sempat pulih. Bila ni berlarutan, badan mula curi nutrien dari kulit, rambut, emosi. Sebab tu rambut gugur, kulit kusam, mudah marah, ramai silap langkah, terus cari ubat. Sedangkan masalah sebenar bermula dari usus yang tak pernah direhatkan dan dipulihkan. Nanti kita sambung lagi apa yang kau boleh buat secara semula jadi untuk mula pulihkan sistem penghadaman dari asas tanpa terus bergantung pada ubat. Jemput follow, like, komen dan share dulu video ini.